Dah seminggu puasa, tiba-tiba UPT positif. Boleh efek pada kandungan tak? Apa yang berlaku dengan badan kita bila kita berpuasa, kadar gula dalam darah kita terkawal. Gula ni kalau berlebihan, dia akan mimik kepada hormon estrogen, menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Sedangkan ketika di awal kehamilan, penting hormon estrogen dan progesteron kena seimbang. Bermakna berpuasa tu bagus sebenarnya kalau anda sedang hamil. Dia tidak mempengaruhi anda punya keadaan janin lah, melainkan sekiranya masa anda mengandung ada masalah kesihatan seperti kencing manis, darah tinggi, kekurangan nutrisi semasa mengandung, asyik mabuk teruk kan, makan sikit muntah, nak dah sahur pun muntah sepanjang hari. Ini ada risiko lah untuk kandungan, untuk ibu dan juga kandungan. Untuk ibu, risiko kecederaan pada buah pinggang kalau kekurangan air, dehidrasi. Tapi kalau ibu yang sepanjang kehamilan, nak lagi kalau di awal kehamilan, dia tak ada mabuk teruk dan dia ambil pemakanan yang seimbang sepanjang bersahur dan juga berbuka puasa, maksudnya cukuplah zat untuk keperluan ibu dan anak tu. Jadi anda boleh berpuasa dengan tenang. Paling bagus lagi kalau anda mulakan sahur tu dengan minum secawan susu Everty Mama. Sebab setiap sachet tu pun dah ada folic acid, DHA untuk support tumbuhan otak anak yang sihat dan juga iron zat besi untuk maintain HB ibu. Apa yang penting kalau di awal-awal kehamilan ni, make sure HB kena cantik. Jadi anda kena amalkan sepanjang sahur dan berbuka, lebihkan makanan yang bersumber zat besi. Zat besi ni banyak terdapat dalam sayuran hijau pekat. Contohnya macam brokoli, kangkung, buah delima. Sahur tu minumlah secawan buah delima, no sugar. Blend sekalian dengan biji-biji dia, tu bagus. Sebab tu Everty Mama pun kita ada flavor delima sebab buah delima juga dia kaya dengan vitamin K. Vitamin K tu sedikit sebanyak dia bantu support lagi penempelan janin. Jadi adakah jawapan dia kalau kita berpuasa seminggu ni memberi kesan kepada penempelan awal janin? Jawapan dia tidak. Okey, sekiranya nutrisi anda cukup. Tu penting. So anda boleh teruskan puasa kalau anda tak ada kontraindikasi. Harap membantu. Jangan lupa minum Everty Mama untuk yang dah berbadan 2. Kalau tengah ikhtiar hamil, minum susu Everty macam biasa. Dan follow TikTok ni, kita ada tips penjagaan hamil juga. Tengok kat playlist atas tu.